Apa jadi bila kempen politik bertukar jadi pentas konsert? Siapa yang sebenarnya hendak ditawan pengundi atau emosi mereka? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, demam pilihan raya negeri Sabah ke-17 semakin memuncak apabila suasana kempen kini berubah menjadi lebih meriah, lari jauh daripada tradisi ceramah politik yang biasanya mendominasi hari-hari terakhir sebelum pengundian. Tahun ini, strategi parti dilihat berganjak ke arah hiburan, konsert, dan program santai. Semuanya dengan satu tujuan, menawan hati pengundi muda. Saudara-saudari yang dihormati, perubahan gaya kempen ini bukan kebetulan. Dengan golongan berumur 18 hingga 39 tahun membentuk 53,8% daripada pengundi Sabah, parti politik menyedari bahawa blok inilah yang bakal menjadi penentu besar dalam keputusan PRN Sabah ke-17. Dan untuk menarik perhatian mereka, pentas hiburan menjadi senjata terbaru. Hadirin yang dibudiman, di Dun Lamag misalnya, suasana gamat apabila penyanyi legenda Datuk Amy Search membuat persembahan dalam program santai anjuran calon BN Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Fenomena ini tidak terhenti di situ. Ia bergema hingga ke Kota Marudu apabila artis seperti Roni Husin, Lan Typewriter, Men Kinabalu, dan Yasin Sinario memeriahkan program santai anak muda Marudu. Anjuran calon PH Zaidi Jatil di Dun Bandau. Kehadiran mereka menarik majoriti hadirin daripada golongan muda dan keluarga yang mahu bersantai sambil mendekati kempen politik. Rakan-rakan penonton dimoyog pula pentas konsert Mega Remista Harapan bakal menarik perhatian ramai dengan kemunculan kumpulan atmosfera. Pendekatan hiburan keluarga dan persembahan artis ini jelas menunjukkan persaingan yang semakin kreatif untuk merebut sokongan anak muda yang dianggap paling sukar diramal kecenderungannya. Saudara-saudari sekalian, menurut Profesor Madya Dr. Bilce Bala dari Universiti Malaysia Sabah, tren hiburan ini menjadi semakin ketara kerana ceramah tradisional semakin tidak digemari oleh golongan muda. Hiburan menjadi pintu, politik menjadi isi. Artis yang dibawa bukan sahaja menarik peminat muzik, tetapi juga membuka ruang untuk mesej parti sampai kepada mereka yang sebelumnya tidak berminat mengikuti ceramah. Lebih menarik, Dr. Bilce menjangkakan gelombang konsert dan program hiburan akan terus meningkat dalam baki hari-hari terakhir sebelum pengundian pada 29 November. Persoalannya, adakah strategi ini benar-benar mampu mempengaruhi undi atau ia sekadar gimmick saat akhir memeriahkan suasana tanpa menjamin sokongan? Jika politik menjadi hiburan, adakah hiburan akhirnya menentukan keputusan pilihan raya? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Adakah strategi konsert ini benar-benar mampu mengubah landscape PRN Sabah ke-17? Terima kasih kerana setia bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.